Sejahtera, saya Ong Chong Lok. Mr. Ong, Saya ada soalan katanya. Ikut non-Muslim, kita percaya karma. Di Islam saya tahu ada satu, apa panggil kifara. Ada apa bezanya? Kifarah. Okey. Soalan ni menarik. Soalan dia, saya bagi jelas. Dia kata di dalam agama Buddha percaya tentang karma, dan saya fikir dalam agama lain juga percaya juga karma. Dalam Islam percaya tentang kifarat. Kifarat ni macam satu balasan di dunia ni. Apa beza dia? Okey. Islam percaya begini. Ambil yang Islam percaya dulu. Sekejap kita tengok apa sama tak yang karma percaya. Islam percaya semua perbuatan manusia, walaupun kecil, halus, tidak ada siapa yang tahu, Tuhan tetap tahu. Jika dia menzalimi orang lain, Tuhan akan membalasnya. Balasan itu boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu, berlaku di dunia ini. Tak semestinya kalau dia buat zalim kat orang, tiba-tiba dia pergi langgar kereta. Kereta langgar dia, tak. Pertama, dia sebagai human, manusia. Kalau kita buat jahat, Tuhan dah sediakan dalam diri kita, kita akan rasa tak senang. Betul tak? Betul tak? Kita akan, itu Tuhan dah cipta pada manusia. Dia tak akan tenang. Dia akan sentiasa berlawan di dalam diri dia sendiri. Dia tak akan bahagia. Itu bukti kewujudan Tuhan. Bukti kewujudan Tuhan banyak. Termasuk kita semua ni sentiasa berfikir, siapa pencipta kita? Apa pencipta mahu daripada kita? Tanpa perlu dia ajar. Kalau guru agama tak datang pun, fikiran itu tetap ada pada kita. Tuhan telah jadikan hal ini dalam diri kita. Banyak, saya tu buat contoh. Orang perempuan. Tuhan jadikan benda yang dia panggil fitrah. Benda yang originally ada dalam diri manusia. Contoh, kalau perempuan, dia akan suka pada lelaki. Tak perlu dia ajar. Kamu ni perempuan kena suka lelaki, tak perlu. Kalau lelaki kan suka perempuan. Kalau jada anak, ibu dia akan sayang ke anak. Tak perlu pergi kursus untuk sayang ke anak. Betul tak? Dengan sendirinya. Mak sayang pada anak. Melainkan dia tersasul. Dia dah terbabas. Kalau dia akan sayang anak. Manusia percaya pada Tuhan. Itu Tuhan jadikan dalam diri kita. Juga Tuhan jadikan, kalau kita buat jahat, kalau kita manusia yang betul, kita tak akan bahagia. Itu salah satu hukum Tuhan. Kedua, mungkin dalam dunia ini, Tuhan akan jadikan pihak lain, mungkin tak, akan melakukan hal yang sama kepada kita, ataupun lebih teruk lagi. Kita buat jahat pada orang lain buat jahat pada kita. Mungkin juga. Tapi katakanlah orang tu mati, tak sempat orang lain buat jahat pada dia. Adakah dia terlepas? Tak. Kerana tadi orang Islam, kita semua orang yang normal akan percaya ada lagi next kehidupan yang satu lagi. Di kehidupan yang satu lagi, dia akan dibalas dengan balasan apa yang dia lakukan, bahkan berlipat kali ganda. Dahsyat. Orang Islam tak percaya roh dia mati, kemudian dia masuk balik dalam roh. Itu tak ada dalam Islam. Mati, habis, dia dah tak boleh patah balik, dia hidup di sana. Yang paling adil. Tak ada di sana dunia syaitan, dunia malaikat, tak ada. Habis. Tuhan yang menguasai segala-galanya akan menghukum bagi setiap yang dia lakukan di dunia ini. Itu kepercayaan orang Islam. Ada kifarat tu macam tu.
Maksudnya, sama ada di dunia ni, ada balasan, kalau tak pun, dia akan kena balasan di akhirat. Karma, dia percaya putaran itu akan berlaku. Dia kadang-kadang macam dekat juga dengan apa orang Islam percaya. Tapi orang Islam kata tak semestinya. Mungkin satu orang tu tembak orang lain, kemudian dia jalan-jalan, dia sakit, dia mati. Tanpa sempat orang lain tembak dia. Bukan bererti dia dah tak kena hukuman. Dia akan kena juga hukuman nanti apabila dia mati. So, kemungkinan juga orang lain, Allah jadikan, Tuhan jadikan orang lain buat balik pada dia. Juga mungkin. Kerana Tuhan maha mengetahui apakah yang terbaik di dalam perjalanan hidup ni. Simple, saya nak beritahu uncle. Setiap kita ni, uncle, saya, ada cerita kehidupan kita sendiri. You have your own life. I have my own life. Everybody of us, setiap kita ni ada kehidupan dia. Dan Tuhan mengetahui semua kehidupan kita ini. Dan Tuhan tidak zalim. Dan Tuhan maha adil. Setiap kehidupan kita, kesedihan kita, kegembiraan kita, semuanya akan Tuhan balas dengan sebaik-baiknya apabila kita mati nanti. Itu, kena kepercayaan itulah orang tak akan buat jahat pada orang lain. Kalau dia percaya CCTV tak nampak, dia boleh buat, susah. Tapi kalau dia tahu Tuhan sentiasa tahu, tetap hukuman akan datang kepada dia. Okay, terima kasih.